Hari ini hari Jumaat, Masya Allah Tabarakallah, tuan-tuan dan puan, saya berada di kawasan Uhud menjadi saksi perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memartabatkan Al-Quran dan juga sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga sesiapa yang melihat video ini akan dikurniakan rezeki untuk sampai di kawasan Uhud ini sekaligus menziarahi Rasulullah dan juga Makkah Al-Mukarramah. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan, biasanya saya mengajak untuk kita bersama-sama bersedekah walaupun hanya dengan RM1. Cuma hari ini dengan keberkatan Uhud, apa kata saya nak mengajak tuan-tuan dan puan untuk bersedekah sebanyak RM3 sahaja. Yang pertama adalah infak RM1 untuk pembelian tanah masjid pertama kita. Yang kedua adalah RM1 untuk tuan-tuan dan puan program MKD Wakaf Al-Quran dan juga Sabil di Kota Makkah dan juga Madinah. Dan yang terakhir adalah RM1 untuk membantu Madrasah As-Salihin dalam membina semula bumbung mereka yang runtuh. Jadi tuan-tuan, dengan keberkatan bumi Madinatul Munawwarah, saya mengajak semua agar Allah menggandakan rezeki kita. Allah berikan kepada kita sesuatu yang terbaik. Hubungi tim kami dan insya-Allah RM1 daripada kita akan sangat bermakna. Moga Allah mudahkan segala urusan. Alhamdulillah. Jom berterima kasih kepada Allah.